Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat Brazilian cheese puff menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido Brazilian cheese puff. Kemudian tekan start. Dalam video ini saya gunakan cheddar cheese. Anda juga boleh gunakan cheese jenis lain. Mula-mula masukkan cheese. Kemudian tutup dan kisar selama 10 saat, speed 9. Dah siap? Keep down guna spatula. Elok je kan? Kemudian masukkan susu full cream. Masukkan minyak masak. Masukkan telur. Kemudian masukkan tepung ubi kayu. Masukkan garam. Tutup dan blend selama 20 saat, speed 8. Dah siap? Keep down guna spatula. Tutup dan blend sekali lagi selama 5 saat, speed 8. Dah siap? Keep down guna spatula. Mudah kan? Tuang adunan ke dalam bekas. Kemudian sediakan loyang muffin seperti ini dan sapu sedikit minyak. Dah siap? Kemudian tuang adunan 3/4 loyang. Jangan terlalu penuh ya. Dah siap? Kemudian bakar dalam oven yang dipanaskan selama 12 hingga 15 minit suhu 200 hingga 220 api atas bawah. Suhu dan masa bergantung kepada oven masing-masing ya. Yang ini pula saya masak lebih masa. Elok je kan? Angkat satu persatu dan letak ke dalam bekas. Teksturnya rangup di luar dan sedikit berongga di dalam. Rasanya memang sangat sedap. Sedia untuk dihidangkan. Anda juga boleh hidangkan dengan coklat dip, kuah kari dan sebagainya. Nak makan kosong macam ni pun boleh. Selamat mencuba. Bye.